Okey gang, hari ni nak cerita pasal timing chain. Timing chain ni dia menyambungkan antara crankshaft dengan camshaft supaya buka tutup valve tu tepat pada timing dia. Enjin boleh rosak teruk, valve dengan piston boleh belaga. Secara umumnya jangka hayat timing chain ni antara 150,000 ke 250,000 kalau dijaga dengan elok. Tapi untuk enjin N20 dengan N47 ada kes chain dan guide dia cepat haus, sekitar 100,000 km ke 150,000 km. Terutama enjin N47 diesel. Apa tanda-tanda timing chain nak rosak? Pertama, bunyi kasar. Yang kedua, enjin bergegar dan cek enjin menyala. Yang ketiga, power akan drop. Yang keempat, bunyi macam ada benda ketukan daripada belakang enjin. Ni biasanya untuk enjin N47 lah, sebab chain dekat belakang. Kalau dah dengar bunyi kasar masa start pagi, jangan tunggu lama-lama. Bahaya tu. Macam mana cara untuk jaga timing chain kita ni supaya tahan lama? Yang pertama, semestinya buat minyak enjin lah. Tukar minyak enjin on time. Ini paling penting. BMW memang sensitif dengan kualiti minyak enjin. Tukar setiap 7,000 ke 10,000 km. Guna minyak enjin spek yang betul. Pastikan ikut spek BMW. Minyak yang tak sesuai boleh buat jadi slush dan cepat makan guide chain. Kalau dah tahu ada simptom-simptom tu, baik buat inspection cepat. Repair awal lagi murah daripada tukar satu set bila dah putus. Kalau putus timing chain, apa jadi? Confirm lah overhaul. Kos boleh cecah 10 ke 20,000 bergantung pada model. Tapi biasanya kita recommend untuk tukar enjin lain. Okey, jadi tuan-tuan kalau ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak check, nak servis, nak diagnose, nak tukar timing chain atau apa je, boleh datang ke Transmetik Automotive Session Belah Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali Jumaat. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh klik link di bio. Kita jumpa lagi. Bye bye.